Alhamdulillah, kami di sini KPDN telah melaburkan tirai di Festival Jom Malaysia hari ketiga di Kompleks Sukan Sandakan Sabah. Kami telah pun bersiaran selama 3 hari di Kompleks Sukan ini dengan pelbagai aktiviti dan kita mendapat sambutan yang sangat menggalakkan daripada warga Sabah, khususnya warga Sandakan. Jadi kami dengan Joby berasa gembira dapat bersama dengan anda semua di sini dengan pelbagai program yang telah kami laksanakan. Sebagaimana kita sedia mengenal program Jualan Rahmah Madani, PJRM merupakan salah satu program utamalah dalam program kita membantu rakyat menangani kos sara hidup, dan bersempena Festival Jom Malaysia di Kompleks Sukan Sandakan pada hari ini, kita adakan program Happy Hour di mana barang-barang diturunkan lebih murah daripada pasaran harga setempat. InsyaAllah Festival Jom Beli Malaysia akan berada di Penang pada pertengahan September, iaitu pada 17 September sehingga hujung minggu. Tunggukan kehadiran kami, tunggukan maklumat daripada kami, tunggu promosi akan kita war-warkan tidak lama lagi. Bagi saya, Festival Jom Beli Produk Malaysia ni harus diteruskan lagi di Sabah ni supaya rakyat Sabah dapat mengenal produk kita. Contohnya seperti jualan rahmah, dan di samping itu kita boleh meneratkan hubungan silaturahim lah. Jadi overallnya program slogan ni saya mencadangkan supaya sentiasa dapat diadakan, supaya kita dapat mengetengahkan bukan saja idea tetapi kemasyarakatan ini dapat kita pupuk dari masa ke masa. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Kementerian KPDN kerana menganjurkan program kempen Belilah Barangan Malaysia ini. Terima kasih kepada KPDN yang telah memberikan kami peluang untuk memperkenalkan produk kami. Jadi, jom beli produk Malaysia. Next, festival ini akan berada di Pulau Pinang. So, jom beli produk Malaysia. Jom beli produk Malaysia. Jom beli produk Malaysia. KPDN ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam penganjuran Festival Jom Malaysia daripada hari yang pertama hingga ke hari yang ketiga ini. Nantikan pengisian yang lebih menarik, yang lebih meriah di Festival Jom Malaysia akan datang. Di mana? Di Pulau Pinang. Orang Penang, Mai jangan tak mai. Jumpa Jomi di sana. KPDN X Toda, see you in Penang. Toda Lada. Dapat mikat semua, gadis dan truna, mau cari teman.